Supaya kita marahlah kepada ibu yang suka menghasut manusia untuk melakukan kejahatan. Seterusnya anak-anak kita selesai menonton dan lepas tu masuk ke sebelah 12:30 jam, mereka akan bergerak ke muka rumah untuk melakukan tawaf di Kaabah. Anak-anak kita menghadap ke depan, pandang ke depan, tangan kanan kita untuk mengelilingi Kaabah, membuat tawaf sebanyak 7 kali. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Lari-lari anak itu ada di kawasan sepanjang sa'i itu ada dalam 100 meter. Yang dia menunjukkan bahawa Siti Hajar sedang mencari air dan juga makanan untuk anaknya Nabi Ismail. Waktu itu sedang lapar Nabi Ismail. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bagus sudah ni. Faham ya? Faham. Rukun tadi. Sila kumpul di sini, kat hujung sini. Kumpulkan anak-anak kita untuk yang terakhir. Yang terakhir wajib haji dan bergunting dan bercukur untuk melepaskan ihram. Gunting rambut kawan-kawan, bergunting dan bercukur untuk selesaikan ihram. Adik.
Timbang pula. Gunting lah rambut kawan. Semua dah gunting lah. Bergunting lah. Dah cukup lah. Selesai dah. Dapatlah gunting rambut kawan. Adik-adik perempuan dah selesai. Baik. Okey. Berbaris. Di sini pengajaran yang kita dapat buat adalah dapat lihat dan dapat pengajaran daripada peristiwa itu ialah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail merupakan Nabi yang taat kepada perintah Tuhan. Dan pada pagi itu apabila Nabi Ibrahim menyiapkan anaknya Ismail di atas bukit untuk menyembelih, maka tiba-tiba datanglah malaikat untuk memberitahu kepada Nabi Ibrahim bahawa jangan sembelih anaknya, iaitu digantikan dengan seekor kibas. Pada sekarang ini kita melihat anak-anak kita akan menyempurnakan penyembelihan, iaitu seekor lembu. Silakan siapa yang sembelih, tukang sembelih. Terima kasih. Jadilah mesyuarat dengan visual dia demo. Semua dapat ya, lagi korban. Apa lagi? Okey, pergi masuk bilik nak tukar baju. Masuk bilik tukar baju. Ambil masa pun. Ambil lagi. Ambil nama kawan. Ambil nama kan. Mana lagi? Jangan noi bagi daging pun. Jom anak-anak kita yang last kali kita sesi bergambar. Begitulah simulasi anak-anak kita berjaya melakukan